Assalamualaikum, salam hormat. Malaysia petang ini bertemankan saya Dini Ashraf Saleh dan juga rakan setugas waktu petang ini. Saya Helena Pahlavi. Terima kasih kerana sudi bersama kami berdua untuk petang ini. Edisi hari ini Khamis bersamaan dengan 23 April 2026. Baik, seperti biasa kita selalunya akan ada topik untuk hari itu dan juga kita berikan kemaskini berita. Namun hari ini kita nak berbicara tentang bagaimana kita boleh membina Malaysia sebagai negara pembaca. Okey, dan Malaysia diyakini mampu mencapai aspirasi sebagai negara pembaca menjelang 2030 melalui usaha berterusan dan sokongan semua pihak, dan itu yang dikatakan oleh Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Ago Dagang. Dan bersempena dengan Hari Buku dan Hari Hak Cipta Sedunia yang disambut hari ini, beliau menegaskan 3 komitmen utama kerajaan madani dalam usaha mencapai aspirasi itu. Okey, satu adalah memperkasakan perpustakaan desa dan komuniti sebagai hub ilmu. Kedua, interaksi sosial dan pembangunan masyarakat setempat serta melipat gandakan agenda pendigitalan perpustakaan. Dan semua ini selaras dengan perkembangan teknologi dan keperluan generasi masa kini. Dan antara lain juga, Perpustakaan Negara Malaysia merupakan salah satu agensi peneraju di bawah Kementerian Perpaduan Negara, akan bertanggungjawab sebagai peneraju utama untuk menggalakkan budaya membaca di negara ini. Dan untuk bercakap tentang perkara ini, kita mengangkat topik berkaitan tentang membina Malaysia sebagai negara pembaca. Sudah pun bersedia secara dalam talian. Saya bersama dengan seorang peguam dan juga ikon bahasa Melayu negara, iaitu Tuan Lim San Sien, untuk melihat secara lebih menyeluruh lagi bagaimana Malaysia boleh kita angkat sebagai negara pembaca. Selamat petang, saudara. Selamat petang, Taufik dan Helena. Baik, terima kasih. Saya Ashraf bersama dengan Helena untuk hari ini. Terima kasih untuk waktu ini bersama dengan kami. Kita nak memahami lebih mendalam lagi dalam kita nak membina sebuah negara pembaca ini. Sebelum kita bercakap secara lebih mendalam tentang perihal ini, apa yang sebenarnya masyarakat Malaysia perlu tahu bila kita sebut sebagai negara pembaca? Kita lihat macam mana kita nak menggerakkan ilmu tu sebagai tunjang pembangunan negara. Sebab kita tahu kalau kita nak memajukan negara, merancangkan dari segi pembangunan fizikal, itu tidak cukup. Kita kena lihat dari segi komprehensifnya, dari segi macam mana insannya, kemahiran, soft skill, dari segi jati diri, daripada kesetiaan pada negara, dan macam mana kebolehan rakyat untuk menyumbang ilmu itu diterjemahkan kepada satu kemahiran atau skill set dapat memberi manfaat nilai tambah kepada negara. Dan kedua, kalau kita lihat macam mana negara dapat jadi negara pembaca, adalah kita kena pastikan budaya tersebut dia bukan bersifat one off ataupun bukan bersifat sementara saja, iaitu hanya untuk kempen, untuk menyambut satu hari, satu peristiwa dan sebagainya. Tapi budaya membaca betul-betul diterapkan dalam sanubari rakyat supaya rakyat tu menganggap mulia ilmu sebagai satu benda penting lah untuk kita gerakkan lagi. Macam mana kita nak gerakkan pembangunan negara, macam mana kita nak menyalurkan idea, memberikan sumbangan kepada negara. Kita tengok zaman dulu, contohnya di Rome, di England dan sebagainya, rakyat mereka mahir dalam pelbagai bidang dan mereka tidak lari ke negara lain. Mereka kekal setia dan menggunakan ilmu tersebut untuk diterjemahkan kepada pembangunan fizikal, pembangunan sastra, pembangunan sosial, saiz sosial dan sebagainya. Itulah sebenarnya kita nak rakyat tu cerdik pandai dan menggunakan ilmu yang sedia ada untuk diterjemahkan dalam pembangunan negara, untuk menyelesaikan masalah, untuk mempertimbangkan apakah isu semasa yang kita gunakan logik kita dan akal kita, dan bukan menggunakan sentimen ataupun apa-apa kenyataan yang tidak benar berdasarkan perasaan dan emosi. Baik, dan menurut kajian terbaru di Malaysia ini, 88.6% rakyat Malaysia adalah pembaca aktif. Dan melalui statistik ini, bagaimana pandangan saudara Lim terhadap sasaran Malaysia untuk menjadi negara pembaca menjelang 2030? Okey, untuk menjadi negara pembaca, ia bukan hanya kita nak menyahut cabaran menteri saja. Ataupun kita ingin menjadi negara pembaca secara automatik. Kita kena lihat dari mungkin sekolah rendah. Kita sudah ada program nilam dan sebagainya. Itulah antara saya rasa asas yang kita telah berikan pendedahan kepada pelajar kita, kepada belia di sekolah menengah dan sebagainya, untuk mereka memahami kepentingan membaca
Dan kedua, untuk kita menjadikan negara kita negara pembaca, apa yang saya nak rujuk adalah satu buku oleh Profesor Agong, iaitu Profesor Syed Hussein Atas, iaitu Intelektual Masyarakat Membangun. Di mana dalam buku tu, apa nilai yang paling penting yang kita boleh kait rapatkan adalah dari segi masalah utama dalam masyarakat dan negara adalah dari segi kemunduran dalam segala bidang. Contohnya kemunduran ilmu, kemunduran sosial, kehakisan dari segi jati diri, nilai murni dan sebagainya. Kedua, macam mana kita dapat menerapkan intelektual. Ketiga, tugas kita sebagai seorang masyarakat intelektual membangunkan negara adalah berkait rapat dengan macam mana kita nak berfikir, kita nak menyelesaikan masalah, macam mana kita nak mencuba untuk memahami konteks masalah dan apakah solusi yang sesuai. Iaitu case to case basic. Dia tak ada macam one size fit all, adapun kita tahu tentang semua benda. Sebab semua situasi dia adalah dynamic. So berbalik kepada soalan tu, apa yang masyarakat perlu buat adalah mereka perlu adakan satu prinsip ataupun saya katakan mungkin semangat, iaitu gadget di tangan, buku di hati. Iaitu mereka sentiasa walaupun aktif di media sosial dan telefon dan sebagainya, tapi jangan lupa untuk membaca dan menjadikan buku dan amalan sebagai amalan murni dan juga pegangan prinsip hidup. Baik, salah satu perkara lagi yang dititik beratkan di dalam agenda untuk memastikan supaya kita dilihat sebagai negara pembaca adalah kita dengan memperkasakan perpustakaan desa dan juga komuniti. Dalam konteks ini, bagaimana anda melihat peranan yang diambil oleh perpustakaan desa dan komuniti bagi melestarikan pembudayaan membaca dalam kalangan peringkat komuniti akar umum yang paling bawah ini? Okey, kita lihat macam mana perpustakaan desa ni merupakan penghubung antara komuniti setempat dan juga kerajaan untuk menyampaikan ilmu, informasi terkini dan juga tentang topik-topik nasional ataupun antarabangsa. Sebab kita tahu bukan semua tempat ada perpustakaan. Contohnya mungkin di negeri, mungkin di peringkat kebangsaan, Perpustakaan Negara Malaysia dan Perpustakaan Negeri. Itulah wujudnya kenapa kita perlu ada perpustakaan desa, iaitu memudahkan akses penduduk setempat. Dan apa saya lihat dari segi kepentingan itu adalah di mana rakyat lebih mudah nak akses kepada informasi. Tapi saya lihat untuk era yang cukup dinamik ini, kita tidak boleh berhenti di setakat kita ada buku yang cukup, koleksi, majalah dan sebagainya. Kita perlu menggalakkan perpustakaan sebagai medan ilmu, iaitu antaranya menganjurkan bazar buku, pesta buku, menganjurkan macam forum, diskusi intelektual untuk kita bertukar pandangan tentang isu semasa dan kita mencari titik persamaan. Itu yang sebenarnya kita nak wujudkan, budaya berfikir dan budaya untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang matang. Iaitu satu prinsip bersetuju untuk tidak bersetuju, agree to disagree. Bukan hanya kita harapkan semua orang bersetuju dengan kita, tapi kita cuba tawarkan solusi. Apakah statistik dia, apakah isu dia dan sebagainya, dan macam mana kita nak mencapai kepada penyelesaiannya. Itu antara pertama. Kedua, saya lihat perpustakaan desa itu antaranya dapat mengukuhkan lagi, memantapkan lagi perpaduan negara. Di mana kita tahu masyarakat berbilang kaum akan perlukan perpustakaan desa untuk mencari bahan, untuk merujuk majalah dan sebagainya. Itulah tempat yang sepatutnya kita wujudkan integrasi nasional ataupun silang budaya. Di mana kita boleh buat persembahan, kita boleh jadikan tempat tu sebagai melting pot, iaitu kita tempat berkumpul selain daripada tempat ibadah dan sebagainya. Kita anggap tempat tu sebagai tempat untuk kita berkumpul, berinteraksi, berjumpa dengan pelbagai kaum. Dan ketiga, macam mana kita nak menyumbang kepada bidang ilmiah juga. Kita tak boleh hanya membaca buku orang, kan? Tapi kita kena ingat satu ayat ni, kalau kita nak menjadi seorang yang hebat menulis, kita kena sentiasa rajin membaca dulu. To be a good reader, you have to be a good writer, you have to be a good reader. Itulah saya berbalik kepada kenyataan saya. Saya inginkan mungkin belia ataupun masyarakat setempat merancakkan lagi penghasilan karya, penghasilan penulisan tentang aspirasi mereka untuk negara, mungkin untuk belanjawan, mungkin untuk rancangan Malaysia ke-13 dan seterusnya, ataupun menyalurkanlah apa-apa pendapat untuk dimuat naikkan dalam kolom di surat khabar, di media sosial dan juga media massa lah, supaya idea mereka dapat dikongsikan dengan umum lah. Itu yang sepatutnya kita angkat agenda tu, iaitu agenda membaca, dan seterusnya kita menterjemahkan ilmu kita untuk kita dikongsikan dan dihebarkan. Baik, selaras dengan peredaran masa, saya kira pendigitalan perpustakaan itu adalah perkara yang perlu. Dan apa pendapat saudara sendiri, bagaimana pendekatan ini boleh menggalakkan lagi minat membaca? Okey, kita lihat betul lah apa yang kita saksikan di dunia ni.
kita dibanjiri, kita ada ledakan informasi dan pelbagai informasi di hujung jari saja. Itu yang sepatutnya kita memanfaatkan teknologi ini untuk membantu manusia, tapi bukan untuk memudaratkan manusia. Macam mana kita nak buat benda itu adalah dari segi pendigitalan yang efektif. Contohnya dari segi kita merujuk kepada jurnal, kita merujuk kepada media sosial dan sebagainya di dalam talian supaya kita dapat informasi itu dengan tepat. Contohnya dari segi saluran apa yang kita kena rujuk. Itu pun antara kita kena pastikan dalam masa sama kita nak pastikan rakyat kita celik IT dan teknologi, kita kena pastikan mereka tahu apakah sumber yang sahih, berita yang sahih dan sebagainya. Kedua, saya nak belia memanfaatkan teknologi ini untuk mencari maklumat yang diperlukan dengan ada prinsip tabayun, iaitu sentiasa kita faham apa yang kita nak cari, bukan secara terlalu umum, tapi kita ada fokus dan secara spesifiknya. Itu yang sepatutnya kemahiran yang kita perlu ada, iaitu kemahiran bukan saja penyelidikan, tapi kemahiran untuk mencari maklumat yang tepat dari sumber yang tepat. Dan ketiga, macam mana kita nak memudahkan akses kepada semua rakyat Malaysia supaya tak ada jurang teknologi ni adalah kita kena pastikan perpustakaan desa ni mungkin dia boleh beroperasi dengan waktu yang anjal, mungkin boleh sampai malam dan sebagainya, dengan membuka satu bilik khas untuk ada komputer dan sebagainya, dan kemudahan internet supaya dapat memudahkan rakyat untuk masuk dan juga menggunakanlah apa teknologi dan juga kemudahan disediakan. Tapi yang paling penting adalah rakyat sendiri perlu celik IT dari segi macam mana kita nak memanfaatkan teknologi untuk membantu kehidupan kita. Kita jangan jadi peniru saja. Kita jangan jadi pengguna saja. Saya nak rakyat Malaysia menjadi pencipta. Iaitu dari segi macam mana kita nak mencipta teknologi baru ataupun kita cuba melancarkan suatu aplikasi yang berfokus pada tempatan dahulu yang boleh diantarabangsakan kemudian. Itulah sepatutnya kita kena ada satu pemikiran yang lebih kreatif dan kritis supaya kita dapat menjadilah dunia kelas pertama dan juga sentiasa pastikan nama Malaysia megah. Tapi nak gerakkan usaha itu bukan mudah. Mungkin dari segi kolaborasi antara kerajaan dan juga rakyat komuniti setempat, mungkin kena ada geran, mungkin kena ada support dan juga sokongan dari segi fasiliti, kemudahan, moral dan sebagainya, serta pendedahan serta khusus yang berterusan supaya betul-betul dapat menjiwai ilmu yang sepatutnya kita sampaikan pada rakyat dan rakyat dapat gunakanlah ilmu itu untuk memudahkan kehidupan mereka. Itulah harapan saya. Dalam amalan membudayakan amalan membaca ini, ia secara tidak langsung boleh meningkat dan juga memantapkan lagi penguasaan penggunaan bahasa dalam konteks negara kita yang mengangkat bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara kita. Bagaimana ia secara tidak langsung boleh digarapkan lagi menerusi agenda negara pembaca ini? Okey, kalau kita lihat kepada macam mana agenda ni dapat menjayakan penggunaan bahasa yang betul lagi tepat adalah bila kita dah biasa membaca sesuatu bahan, kita akan biasanya secara automatiknya kita akan rujuk dan guna bahasa yang betul nanti. Contoh kalau kita baca di medium yang sahih, medium yang formal, yang rasmi, sudah tentunya secara tidak langsung kita akan biasakan diri dengan penggunaan bahasa dan juga tata bahasa, gaya bahasa yang cukup indah. Tapi kalau kita rujuk di mana-mana sumber yang tidak kurang pasti dan sebagainya, ia akan jadi sebaliknya. Dan kedua, macam mana dengan pembacaan ni kita dapat memantapkan lagi agenda pemantapan bahasa kebangsaan adalah melalui apabila kita banyak membaca ataupun kita banyak merujuk kepada bahan bacaan, sepatutnya ia akan merangsang minda manusia dan juga pembaca untuk fikir. Sebab apa yang membezakan manusia dengan haiwan adalah akal fikiran. Itu yang sepatutnya manusia gunakan akal fikiran apabila membaca untuk membetulkan apa yang patut dibetulkan. Mungkin dari segi tata bahasa mereka, mungkin dari segi pemahaman tentang satu subjek dan sebagainya. Itu yang sepatutnya mereka gunakan setiap ruang dan platform untuk menambah baik diri dan untuk mencari apakah nilai tambah, bonus untuk mereka gunakan apabila nak menulis report dan sebagainya. Dan itulah saya kait rapatkan dengan satu slogan, iaitu betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Itulah semangat yang apabila kita membaca, kita kena sentiasa cuba tengok dari segi ejaan, dari segi tata bahasa, apa yang sepatutnya kita betulkan ataupun kita kena biasakan benda itu. Dan ketiga, apabila belia banyak membaca, amalan tersebut akan menggalakkan semua remaja untuk berfikir lagi sebenarnya apakah konteks kontemporer ini akan memberikan kesan ataupun impak kepada kehidupan mereka dan macam mana mereka sebagai belia, iaitu pewaris masa depan negara,
dapat mengangkat dan menjulang martabat bahasa dengan memainkan peranan sendiri. Mungkin melalui media sosial, mungkin melalui penulisan efektif dan juga melalui komunikasi dalam kehidupan seharian. Itulah antara yang kita kena biasakan daripada akar umbi sampailah ke yang tertinggilah, iaitu bottom up approach. Okey. Baik, dan akhir sekali bersempena dengan Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia, pesanan Lim kepada rakyat Malaysia untuk terus memupuk amalan membaca. Okey, terima kasih. Untuk kita memupuk amalan membaca ni, saya nak showkan kepada semua rakyat Malaysia sentiasa mencari masa untuk membaca lah. Jangan cakap saya tak sempat, saya tak ada kelapangan dan sebagainya. Sentiasa mewujudkan waktu lapang untuk membaca. Jangan sekadar membaca 10 minit saja, tidak cukup, tidak memadai. Kita kena baca banyak. Bila kita ada masa lapang, kita baca. Kedua, bila kita baca, kita jangan selektif. Iaitu kita jangan nak baca tentang topik ataupun bidang kita minat ataupun kita dah cerdik pandai saja. Kita kena baca semua bidang. Sebab manusia ni kita kena jadi manusia yang holistik. Yang kita tahu tentang semua subjek kalau dapat. Itulah antara usaha yang kita perlu lakukan untuk membaca. Dan ketiga, bila kita membaca, usaha kita kena pastikan ia menjadi amalan hidup kita. Kita lakukan membaca secara konsisten, secara berusaha dan anggap sebagai perjuangan kita untuk kita mencapai negara pembaca. Dan sampailah satu tahap, mentaliti rakyat Malaysia ni adalah matang dan boleh adakan apa-apa jua diskusi dan menggunakan pembacaan untuk mewujudkan ilmu dan ilmu tu untuk mewujudkan penyelesaian. Itulah antara harapan saya, dan terus membaca sampai menjulang amalan ini sebagai pegangan hidup semua rakyat Malaysia. Itu saja. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada saudara Lim San Shen yang merupakan peguam dan juga ikon bahasa Melayu negara atas buah fikiran dalam perkongsian soal membina Malaysia sebagai negara pembaca. Satu diskusi yang cukup penting memandangkan amalan membaca kadang-kadang boleh mengukur sebenarnya bagaimana cara kita berfikir dan juga kita bertindak. Sebab itu amalan membaca sangat-sangat diterapkan dari awal usia lagi. Saya ingat lagi kita dulu dah diajar tentang budaya membaca kan. Ada lagu lagi untuk suruh kita membaca. Macam mana lagu tu? Lupalah pula. Okey. Kita boleh tahu ni usia dia berapa. Alright, terima kasih lagi terima kasih sekali lagi saudara Lim San Shen. Baik, bersama membina negara bangsa itu antara tema yang boleh kita angkat untuk tahun ini. Baik, kita nak teruskan sahaja Malaysia Petang ini dengan kemas kini berita, antaranya adalah mengenai Agong di mana akan menentukan Ketua Pesuruhjaya SPRM baharu. Okey, Baginda akan memilih melalui siapa yang bakal menerajui Suruhanjaya berkenaan, dan menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda menegaskan bahawa tiada keperluan untuk mana-mana pihak mempolitikkan perkara itu. Baginda juga bertitah jawatan berkenaan amat penting dalam memastikan SPRM terus berperanan secara berkesan sebagai institusi utama negara dalam membantras rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Itu antara coretan yang disampaikan oleh Sri Paduka Baginda. Dan antara lain juga Yang di-Pertuan Agong sebenarnya mempunyai kuasa melalui kuasa perlembagaan di bawah perkara 40 Perlembagaan Persekutuan dan juga Akta SPRM 2009 dalam usaha membuat lantikan terhadap Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Kita nak beralih pula ke berita selanjutnya. Ini berkaitan tentang tabung haji yang sedang giat mengurus 1,000 kota tambahan bagi menunaikan haji untuk jemaah dalam senarai menunggu, kerana difahamkan bahawa masa ini jumlah jemaah haji yang diperuntukkan kepada negara Malaysia seramai 31,600 jemaah dan dijadualkan menerusi 100 penerbangan, dan dalam masa yang sama juga kita mendapat 1,000 lagi kota tambahan dan ianya sedang giat diuruskan oleh pihak lembaga tabung haji. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhabah Rosli, penawaran bagi kota tambahan ini sebenarnya bergantung kepada tabung haji, memandangkan permohonan rayuan rasmi telah pun ditutup sejak Februari lalu, dan difahamkan penerbangan pertama pergi ataupun KT pertama telah pun bermula sejak 18 April 2026 dan penerbangan pergi yang terakhir nanti adalah pada 20 Mei 2026 sebelum waktu penting bagi jemaah-jemaah haji iaitu wukuf di Arafah yang dijangka jatuh pada 26 Mei 2026. Tetapi apapun itu semua akan diumumkan berdasarkan kiraan-kiraan tertentu dan diharapkan juga bagi mereka yang dalam fasa menunggu ini
jumlah kecil yang memohon rayuan ramai. Pemilihan itu akan dilaksanakan dengan betul-betul teliti, adil dan saksama. Jadi insya-Allah yang diberikan rezeki itu boleh pergi, yang mungkin tidak dapat rezeki lagi pada tahun ini usah kecewa, kerana kita faham bahawasanya permintaan sentiasa banyak, tetapi kota itu harus kita lihatkan dulu bahawasanya tidak semua boleh kita bawa. Kita kalau ikutkan memang semula kita nak bawa kan, tetapi konteksnya di Tanah Suci ini terlalu ramai masyarakat dan nak menjamin kemaslahatan, sebab itu kota itu diperuntukkan. Betul, dan sambil menunggu adakah rayuan anda diterima, mungkin masa tu boleh kuatkan stamina kita, kuatkan mental dan juga fizikal kita. Sekiranya dipilih, anda telah pun bersedia. Betul. Selain itu, keuangan lah. Alright, baik. Ini pula tentang satu kes penyelewengan dana zakat yang membabitkan badan bukan kerajaan NGO berjumlah 230 juta ringgit. Okey, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli meminta masyarakat untuk tidak membuat sebarang spekulasi berhubung kes itu, dan kerajaan telah pun menyerahkan kepada SPRM untuk siasatan berhubung kes ini. Dan semalam media melaporkan Timbalan Pengerusi sebuah badan bukan kerajaan bersama pengarah syarikat ditahan reman selama 4 hari sehingga 27 April bagi membantu siasatan berhubung kes ini. Dan kemarin juga SPRM Selangor menahan 3 individu termasuk Timbalan Pengerusi sebuah NGO kerana disyaki menyeleweng dana zakat. Jumlahnya agak tinggi, 230 juta ringgit, dan 2 lelaki berusia lingkungan 50-an dan 60-an ini ditahan dalam operasi di sekitar Lembah Kelang, manakala seorang lagi yang berusia 50-an juga ditahan ketika memberikan keterangan di SPRM Selangor. Selanjutnya mungkin kita boleh lihat apakah tinjauan yang dilakukan oleh kerajaan bagi memberikan bantuan sebenarnya kepada mereka yang terjejas dalam kejadian pada Ahad lepas apabila berlakunya kebakaran besar yang berlaku di Sandakan ini di perkampungan atas air yang telah pun memusnahkan lebih daripada 1,000 rumah melibatkan kawasan seluas lebih 4 hektar. Difahamkan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun menyalurkan sumbangan sebanyak RM300 kepada setiap murid warga negara yang terjejas ke dalam akaun bank sekolah dan akan diagihkan kepada murid-murid yang terjejas bertujuan untuk memastikan mereka mempunyai kesediaan kewangan yang cukup untuk membeli keperluan asas bagi mereka bersekolah semula, dan tindakan itu dilakukan oleh kerajaan kerana keprihatinan kerajaan madani dalam memastikan supaya murid-murid ini masih lagi mendapat akses yang baik untuk mereka bersekolah serta kebajikan mereka itu terjaga. Perkara itu dinyatakan oleh Menteri Pendidikan iaitu Fadila Siddiq, dan berharap agar para pelajar sendiri akan sentiasa melihat bahawa bahawasanya mereka ini dibantu dan disokong dalam apa jua keadaan, dan diharapkan juga agar wang yang diterima itu nanti digunakan sebaik mungkin bagi penggunaan di sekolah bagi anak-anak kita ini. Bagus sebenarnya kerajaan kita sangat-sangat prihatin. Kalau tidak salah saya, Perdana Menteri juga ada mengarahkan bahawa mereka dibantu dalam 1,000-1,500 macam tu, dan tak silap saya Yayasan Sultan Ibrahim juga ada menyatakan bahawa mereka akan memberi bantuan dan sebagainya. Dan semoga ini dapat sedikit sebanyak mengurangkan beban yang ditanggung oleh semua mangsa kebakaran ini. Ramai 1,000 rumah tak silap saya kan, dan kawasan yang terlibat pun lebih daripada 4 hektar. Baik, selanjutnya kita nak beralih kepada ini penganjuran Sukma Selangor yang masih lagi tidak pasti status penganjurannya bagaimana kerana difahamkan ianya akan berlangsung pada tahun ini, tetapi kata putus itu akan ditentukan pada penghujung April ini, bahawasanya sama ada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 akan dilakukan ataupun tidak selepas satu mesyuarat khas macam itu yang akan dilakukan nanti. Dalam perihal ini, Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamed Taufik Johari juga berkata yang bahawasanya beliau masih menunggu sebenarnya surat pemakluman serta maklum balas mengenai cadangan penangguhan Sukma Selangor 2026 daripada pihak tuan rumah sendiri. Dan seperti sedia maklum, rentetan mengapa perlu tangguh ke tak tangguh ini disebabkan daripada isu semasa yang mana krisis masih lagi memacu dan memberikan impak kepada negara kita, maka kerajaan menilai ataupun tuan rumah menilai sama ada keperluan itu perlu ataupun tidak, kerana kita harus melihat daripada banyak segmentasi apakah perkara harus diutamakan dahulu berbanding perkara-perkara lain. Dan diharapkan juga perkara ini dapat diselesaikan dengan segera, dan difahamkan Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah juga telah bertitah agar
pengajuan Sukma Selangor 2026 ditangguhkan. Betul, dan saya kira disebabkan pembangunan semula Stadium Shah Alam itu sendiri, itu juga menjadi antara faktor sama ada penganjuran itu boleh dilakukan ataupun tidak. Apa-apa pun kita tunggu 30 April ini mesyuarat yang akan dijalankan secara kolektif oleh bukan sahaja Kementerian Belia dan Sukan tetapi juga melibatkan Jawatankuasa Sukma, Exco semua negeri dalam Malaysia, Majlis Sukan Negara, Majlis Sukan Negeri, OCM dan juga badan-badan yang berkepentingan yang lain. Betul, dan kemas kini berita berkaitan pengajuan Sukma Selangor tadi menutup perbincangan di Malaysia petang ini pada waktu ini. InsyaAllah kami akan kembali semula pada hari esok. Saya Dina Syaf Salim. Saya Helena Pahlavi. Sehingga berjumpa lagi. Bye.